Bawa motor pandai, motor rosak sikit menggelupur terus hantar ke bengkel. Ini tips emergency yang kena wajib tahu, basic. Kalau motor kereta semput-semput, bila lepas hujan, senang je. Saya ingatkan motor korang, on kunci, biar sampai minyak overflow korang menitik sampai bawah. So dengan cara ni korang boleh buang minyak korang yang dengan air korang tu tanpa buka skru dekat kereta korang. Kalau meter minyak korang tak hidup, senang je. Korang buka seat korang, pergi ke bahagian pelampung korang, cabut wire ni, ambil wire pendek ni, just cantum je bahagian kiri dan kanan. Okey, dah cantum, kita tengok hidup tak hidup. Kalau hidup, maksudnya meter korang tak ada masalah. Korang punya pelampung ataupun sensor dia yang problem. So tak perlu kena tukar meter lah apa semua, merepek lah korang ni. Buat tu dulu. Kalau motor minyak habis kering tepi jalan, motor minyak dah habis, kau buka kau punya motor tank, kau tiup beberapa minit, kalau dengan cara ni korang boleh jalan lagi dalam beberapa kilometer, tapi tak jauh pun lah. At least selamat lah, boleh cari stesen minyak terdekat. Simple je tips ni kan. So korang yang main motor je, yang tahu je main, ini benda dia basic kau kena faham. Ini baru antara je lah, banyak lagi sebenarnya basic emergency yang kau kena tahu. So kalau korang nak ke part 2, kau komen nak part 2 kat bawah video aku ni. Tak pun share video ni banyak kat kawan-kawan korang. So harap bermanfaat lah.